Okay guys, so sekarang aku nak pergi tengok booth ZX Motor. Kalau tengok ZX Motor kat belakang ni. So memang antara motor yang sedang dilihat-lihat oleh semua orang lah. Ni dia ada pamerkan ZX 500 dan juga ZX 820. Kita tengok dekat. Ini memang fisik. Kalau tengok bunyi dia guys. So motor ni datang dengan 3 piston Bunyi dia memang kau-kau lah. Alright. Boleh tengok ni. Aku pulih ya. Tengok bunyi dia. Kau-kau je dia kan. Ni replika yang macam dengan kan. Okay, yang ni pula adalah 500 cc punya ZX Motor. Aku nanti malam datang dengan winglet sekali. Okay, ni boleh support dia downforce lah. Dual disc kiri kanan ada. Okay. Bila satu silinder macam main dia. Aku tak study lagi spek motor ni. Tapi motor ni nampak simple je. And ini adalah antara motor-motor yang orang suka tengok lah kat sini. Tu boleh tengok ni. Rotate dia punya ready position macam mana. Bang, tinggi berapa bang? Tinggi berapa? 171. 171? Cuba letak kaki bawah. Sampai tangan. Rendah je. 168 pun nampak bang. 168 boleh nampak. 160 pun sampai. Sampai So motor ni rendah lah. Kalau korang apa pemula bagi SPK, memang sesuai lah. Ni macam high device ni. Dah turun. Ya, ground clearance dia rendah. Bawah dia seat rendah. Ini langgar bendul sangkut kan. Ni dah lah original tau. Tapi style lah kalau tengok style tau. Style dia position dia. Okay, so dekat ZX Motor punya booth ni lah antara yang dilihat-lihat dan itu pun antara yang dilihat-lihat. Yang itu tu dengan yang that one dia macam dia nak tirikan lah.